Jangan ganggu proses ni di mana kami berdua nak co-parent sebaik-baiknya untuk Fatimah. Harap tak ada lagi siapa-siapa yang di luar sana, siapa-siapa pun, tak kisahlah, kawan-kawan ke, orang luar ke, tak perlu lagi orang kata mencampuri ataupun mengganggu niat baik kami berdua ni untuk co-parent sebaik-baiknya untuk keharmonian anak kami. Ya, yang hanya involve adalah Mami Fatimah, Daddy Fatimah dan Fatimah. Tidak ada orang lain lagi. Okey, jika anda semua orang kata nak rasa terlibat, boleh, tapi dan pas hargai benda tu. Cuma syaratnya hanya doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik, bagi kata yang baik-baik, itu sahaja yang PAS mohon kepada anda semua. Dan satu lagi PAS nak ingatkan, minta kepada anda semua, tolong, saya adalah ibu tunggal yang bekerja. Saya harus membesarkan anak saya dengan mental yang baik, dengan ketenangan. Tolong jangan ganggu saya lagi. Sekarang hari ni Fas minta tolong jangan ganggu Fas lagi, sebab saya seorang ibu tunggal. Bukan Fas nak minta simpati, banyak ibu tunggal di luar sana, tapi untuk Fas mohon kepada semua, cukuplah. Fas lalui banyak selama 2 tahun ni. Fas terlalu banyak, dan Alhamdulillah Fas bersyukur pada Allah berikan Fas kekuatan yang luar biasa. Terima kasih kepada keluarga Fas, pada Fatimah menjadi kekuatan Fas, kawan-kawan Fas, pada Lia dan Jepang juga. Terima kasih kepada semua, and of course my fans yang menjadi kekuatan Fas. Dan no matter what, from now on Fas dan Fatimah akan sentiasa berdua kan untuk mengharungi semuanya. So Fas mohon kepada anda semua, cukuplah, jangan ganggu Fas lagi. Minta anda semua biar Fas membesarkan Fatimah dengan sebaik-baiknya, dengan tenang, dengan harmoni. Dan ingatlah bahawa jodoh, ajal maut ni semua Allah dah tentukan. Dan harap peminat-peminat Fas dan juga peminat-peminat Fatah yang dulu terimalah bahawasanya dah tak ada jodoh antara kita kan. Dan Fatimah pun dah ada keluarga sendiri, Fas pun dah ada orang kata hidup Fas sendiri, dan Fas perlu bekerja, dan Fas perlu membesarkan Fatimah dengan sebaik-baiknya. So di sini Fas nak terang kepada semua, we are okay. So fokus kami hanyalah kami bertiga, Fas, dari Fatimah dan Fatimah, hanya kami bertiga, tidak ada orang lain lagi.